La Catedral, penjara paling mewah pernah berada di dalam dunia. Kenapa penjara mewah ni dicipta dan siapa Pablo Escobar? Pablo Emilio Escobar dilahirkan pada tahun 1941 di Colombia. Dia dibesarkan di Medellin, hidup dalam keluarga yang penuh kemiskinan bersama ibu dan ayah beliau. Ketika remaja, Pablo Escobar sangat cerdas. Dia faham tentang kuasa dan kewangan. Dia juga pernah terlibat di dalam banyak penipuan seperti seludup rokok, tiket loteri dan juga barang-barang elektrik. Pernah juga Pablo Escobar ni dia curi batu nisan, di mana dia curi ni dekat tanah perkuburan. Dia padam nama batu nisan, dia jual semula. Asal boleh jadi duit. Inilah dia Pablo Escobar. Pada usia 20-an, Pablo Escobar ni dia memang dah serius dalam kehidupan dia nak cari kuasa dengan wang. So, dengan keadaan beliau, dia telah menyeludup kebanyakan dadah di dalam tempat beliau membesar. Pablo juga telah menubuhkan satu kartel yang bernama Medellin Cartel, yang akhirnya menguasai majoriti pasaran pengedaran dadah di Colombia. Dia telah menjadi manusia ataupun insan yang paling kaya termewah di abad kehidupan beliau. Sampaikan hidup mewah dia telah membuatkan dia mempunyai zoo tersendiri dan juga beliau mempunyai kapal terbang sendiri dan juga tentera beliau sendiri. Jadi korang nak tahu, Pablo ni juga terkenal dengan panggilan Robin Hood kerana sering membantu golongan-golongan miskin, dan beliau juga mendapat sokongan yang padu daripada keseluruhan penduduk di situ. Tetapi kerajaan Colombia ditekan oleh kerajaan Amerika Syarikat untuk menangkap Pablo Escobar semampu yang boleh. Di sinilah terciptanya penjara mewah milik Pablo Escobar. Tahun 1991, Pablo dengan rasminya telah menyerahkan diri kepada kerajaan Colombia dan telah dimasukkan ke penjara milik Pablo Escobar sendiri yang telah dibina oleh Pablo Escobar yang dinamakan La Catedral. Penjara yang mirip hotel mewah ataupun istana mewah, mempunyai bilik hiburan yang banyak seperti kasino, pool table, TV satelit, juga bilik snooker serta dapur yang sangat-sangat mewah, termasuk juga mempunyai taman air terjun dan kawasan BBQ. Menara kawalan yang dikawal oleh orangnya sendiri, bukan polis tau. Pablo juga menguruskan aktiviti kartelnya dari dalam istananya sendiri, sehingga akhirnya segalanya terbongkar. Pablo sempat melarikan diri untuk seketika, namun pada 1993 kehidupannya berakhir selepas pasukan khas Colombia telah menembak matinya di dalam tempatnya sendiri, iaitu Medellin. Kini penjara, rumah dan kampung milik Pablo Escobar menjadi pusat tarikan pelancong sehingga sekarang. Okey, korang-korang yang mana sukakan cerita-cerita inspirasi yang seperti ini, tolong subscribe, like, share dan follow, serta tolong komen di bawah kalau ada idea-idea yang terbaik. Terima kasih. Assalam.